Dulu Modofo dia ada keluarkan tilam angin jenis kaki ni kan, dia punya colour ni kan. Sekarang ni dia ada keluarkan warna baru guys. Kita akan bosing, lepas tu kita akan buka kita tengok macam mana. Bila korang tak nak pakai, korang boleh simpan balik dalam beg ni lah. Nampak tu. Dia ada bagi dia punya hose ni, lepas tu dengan dia punya tempat repackage ni. Yang bagus sekali dia menggunakan pump bateri built-in. Bila bateri habis nanti korang boleh charge mula menggunakan charger kabel Type-C. Lepas tu dia ada mode lampu untuk kegunaan camping. Kita tutup dulu dia punya getah, lepas tu inflate untuk kita pump. Sekarang pukul 17.51 kita tengok. Okey, settle Dia ambil masa tadi dalam lebih kurang 5 minit Tadi 51 kan, sekarang 56. Yang bagus sekali korang tengok. Design yang terbaru, dia ada bantal guys. Jadi korang dah tak perlu nak guna bantal-bantal lain. Korang tinggal baring je. Bila korang baring, memang selesa. Tak perlu nak buat bantal asing lagi. Korang tak perlu nak tiup, ni dah siap bantal. Berat aku 70 Nampak tu. Dia punya empuk tu macam mana tu. Jadi pada korang yang sedang mencari tilam daripada Modofo ni, dia ada macam-macam saiz, single ada, double ada. Ketebalan dia 40 cm. Korang boleh tekan link kat bawah.